Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan Inside Out akan membentangkan analisis tentang filem Inside Out yang diterbitkan pada tahun 2015 untuk khusus falsafah dan isu semasa di bawah bimbingan Encik Syariman Abu Bakar. Baiklah, kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu daripada pertama saya sendiri Muhammad Faris bin Ahmad Fauzi. Yang kedua kita ada Abdullah Muaz bin Safwan. Yang ketiga kita ada Ahmad Najmi bin Rusdi. Seterusnya kita ada Aida binti Muhammad Ahir. Kita ada Eleni Asmiha binti Apendi, dan yang terakhir adalah Wan Rushafiza binti Wan Hasan. Okey, next slide. Okey, baiklah. Kami memilih filem Inside Out ni adalah kerana filem ini memaparkan realiti, emosi dan psikologi manusia secara metafora yang kita boleh fahami lah. Watak Riley dan 5 emosi utama, iaitu kita ada joy, sadness, anger, fear dan disgust menjadi medium untuk memahami akal budi, emosi dan pembentukan sasiah. Senang cerita, filem ini tentang seseorang yang kecelaruan identiti lah, dia mencari identiti dalam diri dia. Filem ini juga relevan dengan isu semasa seperti kesejahteraan emosi, krisis identiti, konflik moral ataupun dinamika keluarga, serta membantu menghubungkan teori, falsafah dan kehidupan seharian. Okey, seterusnya. Okey. Melalui analisis ini, kami dapat membuat refleksi diri tentang tanggungjawab sosial dan makna dalam menjadi seorang manusia. Filem ini juga diaplikasikan dengan rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan dan konsep sejahtera, serta membina kesedaran empati dan komunikasi emosi yang sihat. Okey, slide seterusnya. Filem ini mengisahkan Riley, seorang kanak-kanak berusia 11 tahun yang berpindah daripada Minnesota ke San Francisco. Perubahan besar ini menyebabkan emosi Riley menjadi tidak stabil. 5 emosi utama mengawal tindakannya dan core memories membentuk island of personality seperti keluarga, persahabatan dan hobi. Kesejahteraan Riley pulih apabila dia menerima kesedihan dan mendapat sokongan keluarga. Okey. Setiap emosi mempunyai fungsi yang tersendiri. Okey, seperti contoh joy. Joy adalah emosi yang memberikan motivasi dan harapan. Sadness adalah satu emosi yang memberikan kita refleksi dan empati. Dan seterusnya kita ada emosi anger, iaitu keadilan dan sempadan. Dan seterusnya kita ada fear. Fear akan menyebabkan kita rasa selamat. Rasa selamat lah, keselamatan, secure. Dan yang terakhir adalah disgust, ataupun disgust ni lebih kepada perlindungan dan penilaian. Idea utama filem ini ialah sebuah emosi adalah normal dan saling melengkapi. Okey, slide seterusnya kita akan pass kepada ahli kumpulan yang lain lah. Okay, next. Okey, isu 1, kesejahteraan emosi dan kesihatan mental. Okey, antara petunjuk awal masalah emosi Riley ialah kehilangan minat terhadap hoki, perubahan tingkah laku dan kecenderungan menyendiri. Okey, dan juga dari sudut falsafah, penolakan emosi negatif menyebabkan tekanan dalaman. Kesedihan sebenarnya berfungsi sebagai isyarat bahawa seseorang memerlukan sokongan emosi daripada keluarga dan persekitaran. Okey, bermaksudnya Riley ni dia suka hoki tapi dia berubah menjadi tak suka hoki, and then dia menyendiri disebabkan oleh emosi kesedihan dia. Okey, and then krisis identiti dan perkembangan insan. Okey, next Najmi. Okey, perpindahan tempat tinggal menyebabkan runtuhnya Island of Personality Relay.
Menurut teori Erikson, relay berada dalam fasa identity based role confirmation, di mana individu mencari identiti diri. Okey, identiti manusia bersifat dinamik dan boleh dibina semula melalui sokongan emosi dan komunikasi yang sihat. Okey, dah. Saya pass pada Okey, terima kasih banyak-banyak Aida. Jadi Muaz akan sambung untuk isu yang ketiga, iaitu emotional intelligence, EQ, dan juga pengurusan emosi ataupun emotional management. Jadi apa itu EQ sebenarnya? Iaitu mengenal pasti emosi yang sedang dirasai, menerima emosi tanpa menafikan atau memalukan diri, mengurus tindak balas emosi agar tidak impulsif, dan mengekspresikan emosi secara beretika dan menghormati orang lain. Okey, selain daripada IQ, intelligent quality, kita kena juga jaga EQ untuk kita ni menjadi manusia. EQ adalah elemen yang penting untuk memanusiakan seorang manusia. Okey, berdasarkan cerita Inside Out ini, Relay dibantu oleh 5 emosi utama dia tu untuk mendorong dia menjadi manusia yang bagus dan baiklah. Okey, menjaga diri dia untuk pembesaran dia. Seperti di mana dia baru lahir ketika tu, dalam episod yang pertama, dia lahir tu, apa emosi yang pertama lahir? Adalah joy. Emosi joy dulu, nak bagi tahu yang mana dia lahir ke dunia itu adalah joy, gembiranya dulu. Yang tu. Okey, seterusnya mesej utama filem ini adalah setiap emosi mempunyai fungsi. Ada baik, ada buruk. Kesedihan membantu refleksi, empati dan memohon bantuan. Keseimbangan emosi pula adalah kestabilan psikologi dengan juga hubungan sosial yang tulen. Hubungan Riley dengan kawan-kawan dan juga family dia lah. Okey, menekan emosi negatif secara berpanjangan boleh menjadi mudarat. Jadi kalau kita stres macam si Riley ini, dia stres, dia tahan dia punya sedih tu, akibatnya rosak diri dia. Rosak diri dia. Jadi jangan tahan sedih, kita perlu luahkan dekat somebody lah, tak kira lah siapa tu. Family atau kawan-kawan, kita kena luahkan, kita kena share. Okay, next slide Najmi. Pujian terhadap filem. Kekuatan filem ini adalah visualisasi ataupun visualize. Okay, sorry lah, tak berapa fasih. Visualize, okay, ataupun gambaran emosi yang kreatif dan bersifat berpendidikan. Mudah difahami oleh pelbagai lapisan umur tetapi kaya dengan falsafah. Selari dengan realiti psikologi moden, perkembangan identiti, keseimbangan emosi dan empati, dan mengaitkan emosi, memori, tingkah laku. Okey, kelima-lima emosi ataupun kelima-lima elemen ini dia berkait terus dengan diri seseorang itu. Macam mana kita mengurusnya. Okey, itu sahaja Pak Muaz. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum. Next. Seterusnya adalah kritikan terhadap filem. Yang pertama, konflik emosi, ibu bapa kurang diterokai. Tekanan kepada ibu bapa iaitu berpindah ekonomi dan adaptasi yang dipaparkan ringkas. Realiti keluarga, kesejahteraan emosi ibu bapa dan anak saling mempengaruhi. Eksplorasi lebih mendalam boleh memberi gambaran pengurusan emosi yang lebih seimbang. Yang kedua, bantuan profesional, terapi tidak ditonjolkan. Penyelesaian konflik relay dilihat berlaku dalaman dan keluarga sahaja. Dalam realiti, kaunseling, psikologi boleh penting untuk intervensi awal. Normalisasi bantuan profesional dapat dikurangkan stigma kesihatan mental. Kaitan dengan kursus etika dan moral, konflik nilai, joy versus sadness. Joy lebih cenderung hedonisme iaitu kegembiraan sebagai matlamat utama. Sadness, empati dan kejujuran emosi. Kesedihan membantu hubungan yang tulen. Filem ini menolak idea bahawa emosi negatif mesti dihapuskan.
kematangan moral dari segi menerima emosi dan bertindak secara berhemah. Etika Aristoteles Golden Mean. Kesejahteraan lahir daripada keseimbangan antara dua ekstrim. Aplikasi pada emosi, bukan kegembiraan sahaja, bukan sedih berpanjangan, tetapi sesuai dengan konteks. Filem ini mengajak penonton memilih tindak balas yang sederhana dan bermakna. Seterusnya, Okey, untuk rukun negara, FPK dan konsep sejahtera. So, Fiza nak buat pembentangan. Contoh nilai kesopanan dan kesusilaan dalam rukun negara dapat dilihat melalui kawalan emosi dan empati, macam yang dikatakan oleh Muaz, Najmi, Aida dan juga Faris lah. Okey, FPK menekankan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Adegan Riley menangis di pangkuan ibu bapanya menunjukkan sokongan emosi yang membawa kepada kesejahteraan. Okey, next slide. Pengajaran dan rumusan. Antara pengajaran utama filem ini ialah terima semua emosi sebagai bahasa diri. Okey, bangunkan literasi emosi dan amalkan empati dan komunikasi terbuka. Dapatkan juga bantuan profesional jika tekanan berpanjangan. So, makna kata tak boleh nak biarkan jugalah untuk emosi ni. Kesimpulannya, kesejahteraan emosi tercapai apabila semua emosi bekerjasama secara seimbang dan beretika. Sekian sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih atas perhatian.